Boleh lah, hati-hati. Seram. Gerak lu ikan. Pergi homestay lah nanti. Aku sama aku 3 je. Kau pergi sana. Diorang gerak. Saya explore. Diorang gerak, saya explore. Saya nak kena cari modal juga ni. Masuk tu. Harap tak ada apa-apa lah jadi Ya Allah, ya Tuhan. Subhanallah, ya Allah. Ini saya berani masuk sini pun sebab Aras masih ada kat depan lagi. Masih ada lagi depan mata. Betul ya, jujur ya. Aras masih lagi depan mata. Tu yang saya boleh masuk sampai sini. Saya rasa kalau ada orang dah gerak saya rasa kalau ada orang gerak, saya pun goyang nak duduk kat sini seorang-seorang. Oi, 5 bulan weh. 5 bulan saya berhenti parah. Kan? Nak expect apa kan? Takkan nak expect terlampau berani pula kan? Yang terlampau berani nanti makan diri pula. Dah lah banyak kali kena. Saya ni pun baru je baik daripada berubat. Saya sendiri pun baru je baik daripada berubat. Allah ya Tuhan. Moderator, boleh tak korang pin komen solo explore moderator saya pin. Please buat poll ke, buat pin komen ke, untuk pin komen yang bagi tahu dekat viewers yang kita explore solo hari ni. Sebab Daus dengan Aras akan gerak ke homestay. Diorang akan gerak ke homestay sebab besok diorang punya ferry pada pukul 9 pagi. So diorang kena gerak 9 pagi. So maksudnya ferry 9 pagi, diorang kena gerak pukul 8. Pukul 8 pagi diorang kena gerak daripada homestay ke Setulang. Sebab saya yakin besok jam. Sebab besok hari kerja. Sebab besok hari kerja. Dan saya yakin confirm jam rabak ni. Yang mana yang kerja, yang mana yang masuk Singapura, mana yang kerja area-area bandar. Kalau tak keluar pukul 8 memang tak sampai. Serius cakap, memang tak sampai. Kau dengar? Saya dengar macam ada benda jatuh berdentung kat depan ni. Ya Allah Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Lain vibe live solo. Lain gila kalau solo. Geng, korang nak saya jalan tak geng? Kalau korang nak saya jalan, ni geng, gerakkan dulu ni Enhak ni. Enhak tak berjalan ni Jalankan dulu Enhak tu geng. Bantu geng, bantu tapping. Geng 100k 100k tapping like. 100k tapping like, 500 share. Come on. 100k tapping like, 500 share. Jalan terus geng, come on. Gerakkan sambil-sambil share, sambil-sambil tapping. Sebab korang ada dalam room saya ni, saya nak explore ni. Saya nak explore. Come on, bantu ramai-ramai. Bantu ramai-ramai geng, come on. Bantu ramai-ramai.
Ramai dalam live saya, bukan tak ada orang. Ada orang dalam ni. Ada 130 dalam live saya. Saya tak nak balik sebab saya dah start explore kan. Ini sebab saya nak tak nak saya kena buat. Sebab anda kata daripada tadi tau ni bunyi dentum-dentum jatuh barang ni. Daripada tadi ni bunyi dentum-dentum ni. Padahal jauh daripada sawit. Saya tengok sawit tak ada pula biji, tak ada buah. Tak ada buah, tak ada apa. Tapi dentum-dentum ni kiri kanan saya ni. Allahur Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Mana tu? Waalaikumsalam, ya Ashraf. Geng, come on geng, Enhat geng, come on. Weh, bangun geng, bangun. Enhat geng. Oh, saya target masuk parah di 20k weh. Saya target saya masuk parah ni, saya punya tas 20k tapi tak. Allahur Rabbi. Satoru, thank you Satoru. Satoru, thank you. Teruskan tipping, come on, teruskan tipping. 100k, come on. 100k, come on. Come on, tipping 100k, come on. Dah 75k tu, sikit lagi. Teruskan tipping, teruskan share. Share tu tak cukup lagi. Share baru 300. Saya target share 500. Lepas tu saya share 500 geng. Come on. Suhaila, thank you Suhaila. Kamu yang share geng. Korang tekan share tu, korang tekan copy link geng. Mana nak share, tekan button share, tekan button copy link tu. Sebab copy link, satu copy link dia share dekat 10 orang tak silap saya. Tak silap saya dia akan share dekat 10 orang. Go geng, go. Come on. Teruskan tipping. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesan bakar apa ke? Ini kesan bakar apa lagi? Weh, goyang tak jalan seorang-seorang kat sini. Dalam live saya nak tanya viewers saya, ada tak yang berani? Ada tak yang berani jalan seorang-seorang kat sini? Jalan explore seorang-seorang kat sini. Saya minta maaf kalau saya punya live terlampau laju dan sebagainya. Saya minta maaf awal-awal kerana dia kata kalau saya punya live terlampau laju. Korang nampak macam saya ke sini, saya ke sana. Sebab saya kena sentiasa alert dengan kawasan sekeliling. Kena sentiasa alert kawasan sekeliling ni. Sebab kita tak tahu batik ke, tedung ke, ataupun binatang-binatang yang besar-besar kan, lembu ke apa kan. Tapi saya rasa kawasan sini tak ada lembu. Saya tak pernah nampak lagi. Berapa kali saya parkir kat sini, saya tak pernah nampak lembu kat sini. Tapi kalau boleh jangan ada lah. Jangan minta ada.
Sebab tu saya punya kamera ni, saya punya lampu ni, sebab saya punya lampu hanya satu saja, tertubuh pada satu tempat saja saya punya lampu. Geng, kamu geng, teruskan tapping geng, kamu teruskan tapping. Jangan berhenti tapping. Saya nampak tapping saya slow. Saya nampak saya punya tapping slow. Saya nampak saya punya share slow. Oh, belum start lagi. Saya belum start lagi. Saya nak pergi ke kawasan lapang depannya. Saya nak terus pergi ke kawasan lapang depannya. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal wala wa ni'mal nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku. Meremang set. Meremang bulu goma, berbintik-bintik badan ni, tak jalan lagi. Saya baru sampai, tak sampai separuh daripada base. Baru suku daripada base. Dia punya vibe kat sini dah terasa lain macam lah. Allahu Rabbi, ya Allah, itu. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah, itu. Woi, aku pun rasa seram lah. Lama tak tengok para. Takkanlah tak tengok. Takkanlah tak tengok langsung. Takkanlah tak tengok para. Langsung tak tengok. Takkan langsung tak tengok. Sejak kau jarang ni, aku pun jarang lah tengok. Tumpang tanya, live dah kenapa tiba-tiba end? Tiba-tiba end? Taklah. Dia dah end live lah. Dia dah end lah. Daus end live, Aras pun end saya rasa. Daus end, Aras pun end saya rasa. Sebab diorang balik. Diorang bergerak balik. Diorang bergerak balik ke homestay. Diorang bergerak balik ke homestay. So saya saja yang explore hari ni. Cuma saya saja yang explore pada hari ni. Kamu yang dah 82k geng tapping. Terima kasih sama. Go kamu yang go. Teruskan come on. Geng, mana yang belum punch card dulu geng, come on. Saya punya punch card baru 192 geng. Saya punya punch card baru 192. Korang teruskan punch card geng. Mana yang belum punch card geng. Satu coin je geng punch card. Kau dengar tak geng? Ada benda daripada tadi, daripada sekeliling aku ni, di sekitar radius saya ni, ada benda yang jatuh daripada atas berulang-ulang kali. Berulang kali jatuh. Walaupun saya duduk kat tempat lapang macam ni pun, masih lagi dengan benda yang sama. Masih lagi dengan benda yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu geng, tapping geng, kamu tapping, tas kita gerakkan geng. Batu tapping, gerakkan tas tu geng, come on. Saya solo explore geng, saya solo je hari ni. Daus tak ada, Aras tak ada geng. Cuma saya seorang saja dekat dalam sawit rentung ni. Cuma saya seorang saja yang kat sini. Tak ada Daus, tak ada Aras. Diorang dah balik ke homestay. Hari ni memang saya betul-betul seorang. Saya tak ada siapa-siapa teman. Kalau diorang ada, at least dekat base ada Uncle Steady dengan Black. Ini diorang pun balik. Uncle Steady balik, Black pun balik. Sebab Aras balik dengan Daus balik kan. So diorang ikutlah diorang punya.
Lagi sekali. Aku dengar suara. Terima kasih siapa je tu. Okey geng. Tak apalah, insyaAllah lah entah saya berjalan ni. InsyaAllah saya mengharapkan korang. Mana Daus? Tadi ada buat live. Daus dah balik. Daus balik. Daus dah balik. Daus dengan Aras dah balik. Diorang balik ke homestay. Cuma tinggal saya seorang saja kat sini. Saya seorang saja geng. Tak ada teman, tak ada siapa-siapa langsung kat sini. Cuma saya seorang je dekat sawit gentong ni. Kat tengah-tengah sawit ni cuma saya seorang saja. Allahu Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Tempat semalam ke tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah. Okay geng, sebelum kita mulakan aktiviti paranormal kita malam ni, sama-sama kita sekatkan Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua bapa kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdahulu, dan kepada para muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirladzi la ya'udu ma'afi'in syai'un fi rabbi wala fis sami wa huwas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, yang dosa kami, ya Allah, dosa kedua bapa kami, ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami, dosa adik-adik kami, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim, lindungi aku, ya Allah. Lindungi aku, ya Allah. Jauhkan aku daripada segala bala dan malapetaka, ya Allah. Berikan aku keimanan yang kuat, ya Allah. Berikan aku keberanian, ya Allah. Sungguhnya aku datang kemari dengan niat yang baik, bukan untuk melakukan perkara-perkara syirik ataupun kufur, ya Allah. Murahkan rezeki kami, ya Allah. Berkatilah setiap rezeki yang kami terima, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Kak Suzy dengar? Kak Suzy je ke yang dengar? Kak Suzy je ke yang dengar? Lemang doi. Berbintik, nampak bintik badan saya. Berbintik-bintik badan dia. Assalamualaikum fil alamin. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rijal ghaib, ya maksyaran, ya bangsa-bangsa jin. Hadirku seorang diri tanpa teman. Datang sekadar untuk merungkai, bukan untuk mencabar, bukan untuk berdampingan kalian. Jikalau benar ada penghuni di kawasan ini, maka perdengarkanlah suara-suara kalian. Hadirkan diri kalian di setiap sudut. Perjelaskan lagi suara tu. Perjelaskan lagi suara tu. Korang dengar tak? Perjelaskan lagi suara tu. Fokus. Korang pakai earpod. Pakai earpod dan fokus. Memang ada suara sekitar di sekitar saya sekarang ni. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Jika engkau Islam, ayo jawab salamku ini. Assalamualaikum. Dengar. Allahur Rabbi, ya Allah. Datangku dengan adab, datangku dengan salam. Jangan kau uji aku luar daripada kemampuanku. Aku sebagai cucu cicit anak Adam, datang bukan untuk berdamping, datang bukan untuk mengganggu kalian. Jikalau benar ini tempat kalian, jikalau benar ini tempat kalian bertandang, tempat kalian tidur, tempat kalian makan, maka pendengarkan suara-suara kalian. Menjelaskan apa jua suara-suara kalian. Suara tu. Lagi. Allahur Rabbi, ya Allah, saya seorang ni kat sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya betul lah ni. Saya betul ke geng saya buat keputusan ni nak jalan? Sebab kawan-kawan semua dah balik. Aras Daus semua dah balik. Ya Allah, ya Tuhanku. Siapa panggil aku? Siapa di antara kalian yang memanggil namaku? Allahur Rabbi. Tidak akan ku lari. Tidak akan ku gentar dengan kehadiran kau, wahai jin. Saya yakin viewer saya semua dengar suara tu. Dengar. Kuatkan lagi suara tu. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Geng, kalau korang nak tahu, saya sekarang berada di tempat di mana kawasan parking
lori-lori yang ingin mengangkut sawit, geng. Sebab diorang akan ada satu traktor kecil yang akan kutip sawit dekat dalam ni, dan mereka akan pindahkan ke dalam satu lori yang besar. Diorang akan pindahkan satu lori yang besar dekat sini untuk pindah daripada traktor yang kecil berpindah kepada lori. So sekarang ni saya berada di tengah-tengah, dan korang di sini boleh lihat kawasan yang saya tengah duduk sekarang ni adalah kawasan yang sangat lapang dan tidak ada sawit langsung, kecuali di belah kanan dan kiri saya. Oi, siapa? Berhenti. Saya dengar suara, geng. Saya dengar suara sekitar sini. Saya solo, geng. Saya explore solo saja. Tak ada siapa-siapa kat sini. Cuma saya seorang diri saja dekat sawit rentung ni. Aras dengan Daus dah beransur pulang. Diorang dah beransur pulang. Diorang dah kembali ke homestay. So memang saya seorang diri saja dekat sini. Tak ada teman, tak ada siapa-siapa yang duduk dekat sini. Memang saya seorang diri saja kat sini, geng. Doakan keselamatan saya. Sebab tempat ni agak keras. Tempat ni bukan agak, tempat ni memang keras. Tapi InsyaAllah dengan atas doa korang, Allahu Rabbi, saya nak berjalan ke depan pun agak risau juga sebenarnya. Sebab kedengaran seperti suara seorang perempuan yang sedang bermain di atas pokok ni. Saya kena sentiasa alert dekat atas pokok ni. Amin. Terima kasih banyak. Doakan saya. Ayo pendengarkan suara-suara kalian. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahu Akbar, ya Allah. Siapa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, piye? Ui. Allahu Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah, 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 subhanallah. Jauh, geng. Api ke mata merah, geng? Api ataupun mata merah? Benda-benda macam ni tak boleh buat main. Saya risau anak jin dia sedang main. Untuk pengetahuan korang, kalau anak jin sedang bermain, dia akan bermain berpusing-pusing dengan mata yang merah.
Salamun ala sulaman fil alamin. Ya rijal ghaib, ya maksyaran, ya bangsa-bangsa jin. Aku hadir seorang diri tanpa teman. Datang sekarang untuk merungkai, bukan untuk mencabar kalian. Saya dengar suara humming. Dengar lagi je. Jelas. Yang ni jelas. Yang ni kuat suara tu. Siapa? Ya Allah. Atas. Atas mana? Atas mana, geng? Atas pokok atau atas sana? Atas pokok atau atas pada ni? Sebab saya dengar suara atas. Ada satu suara yang menyatakan atas. Oi, dekat lah benda ni, geng. Oi. Sebelah pokok ni kan? Betul tak sebelah pokok ni? Saya masuk ke dalam sana boleh? Assalamualaikum. Dengar. Siapa dengar? Dengar, geng. Dengar. Dekat. Memang dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Geng. Sangat dekat. Tadi saya baca doa dia aminkan tau. Kita cuba lagi sekali, geng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'udhu ma'adri syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kau dengar, geng. Ada suara amin kan?
Ada yang bagi salam, sial. Adakah kau Islam? Adakah kau Islam? Jikalau engkau benar. Jikalau benar engkau Islam, ayo bagi salam kepadaku. Jangan ada yang jawab Dalam live saya jangan ada yang jawab salam tu. Meremang gila sial. Meremang gila berbintik-bintik pada aku ni. Jangan ada yang jawab salam. Mahupun di dalam hati ataupun daripada segi lisan dan di dalam hati, jangan ada yang jawab salam. Saya bagi amaran pada viewers-viewers semua. Jangan ada yang jawab salam ni. Dengar. Saya dengar lagi sekali. Sekitar kawasan sini. Tidak akan aku tertipu. Tidak akan aku terperdaya dengan tipu daya engkau setan. Fokus. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Seolah-olah ada yang berzikir. Saya dengar suara yang berzikir di kawasan sekitar saya. Saya tak nak react. Saya tak nak saya tak nak menjawab dan saya tidak mahu sambung. Meremang teruk Saya meremang geng, nampak ni blue. Tangan saya meremang daripada tadi. Tangan saya ni meremang berbintik badan daripada tadi macam ni. Tengkuk ni dah berat ni. Tengkuk dah sakit dah. Tengkuk saya dah sakit sangat ni. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Jika langkah Islam, ayo jawab salam kau. Jawab salam kau ini. Assalamualaikum. Standby Standby geng. Sebab saya rasa aura kuat sangat kat sini. Sakit tekak aku. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Nimmal jin. Al jinairus ahjiru anfusakum. Faqad jillilah huna fakat min ajil hali. المشكلة من جلة هذه 40 و40 بابا من الباب ألتا بها فتق الطريق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تهرث كفر النافذة على لتم فتح
Terus ya maksyara jin. Allah, ya Allah. Sekilas. Sekilas. Ada yang munculkan diri di depan saya. Hui, bapak engkau lah. Allah Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Oh Allah. Oh, jelas sangat suara ni. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, al-aliyyil azim. Allah Rabbi. Siapa diri kalian? Siapa diri kalian? Mengilailah engkau. Jikalau benar itu adalah suatu sosok Pontianak, menjeritlah engkau. Jikalau benar apa yang aku lihat adalah satu sosok Pontianak, mengilailah engkau. Allahu Rabbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuatlan. Kurdat iradat la ilaha illallah. 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 Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengar. Terlampau banyak suara sekitar sini. Saya pergi depan sikit. Saya menuju ke depan sikit. Saya menuju ke depan sikit. Kuatlan. Kuatlan kaki lan, kuat kaki, kuat semangat. Kuat kaki, kuat semangat. Kuat kaki, kuat semangat. Kuat kaki, kuat semangat lan. Kuat kaki, kuat semangat lan. Kuat kaki, kuat semangat lan. Santai lan. Tak ada apa lan. Lagi. Lagi. Fokus. Fokus kat depan. Fokus dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allah, Lan kau seorang Lan. Lan kau seorang Lan. Lan kau seorang Lan. Jangan pergi 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 Lan. Dengarkan tangisan tu lagi. Dengarkan tangisan tu lagi. Jangan kau cabar aku luar daripada kemampuanku. Jangan kau cabar aku luar daripada kemampuan aku. Jangan paksa aku. Jangan cabar aku. Sesungguhnya kalian tahu apa yang aku mampu, apa yang aku ada, isi yang ku bawa, ilmu yang tersemat. Batin yang dalam, kunci yang ku simpan. Dengarkan tangisan kalian lagi. Dengarkan lagi tangisan tu. Tidak akan ku lari, tidak akan ku gentar dengan kehadiran kau, hai jin. Lalu ku bukakan. Lalu ku bukakan. Lalu ku bukakan 7 tali kuning. 3 tali merah. 6 tali hitam. Maka bukakanlah zahir dan batinku ini. Akan ku lepaskan apa sahaja yang ada dalam diri ini. Kurdat iradat la ilaha illallah. 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 Jina, waalaikumsalam Jina. Keras tempat ni. Kenapa kau senyap? Telah ku bukakan apa yang tersirat. Lalu ku tunjukkan apa yang tersurat. Sudah aku bilang, jangan cabar. Jangan paksa aku. Allah Rabbi Allah. Weh, nenek tua sial. Nek. Nek. Cucu datang seorang, Nek.
Ya, geng. Sorry. Kiss call. Sorry, geng. Kiss call, geng. Sorry. Kiss call. Keluar masuk balik, geng. Keluar masuk balik. Keluar masuk balik, geng. Keluar masuk balik. Nampak? Aku kalau buka, ya anak aku menjerit kat rumah. Saya kalau buka, ya anak saya menjerit kat rumah. Meski baru call. Saya tutup balik. Sekejap, saya tutup balik, geng. Sorry. Saya tutup balik. Kiss call, kata anak menjerit. Sorry. Abira, sorry Abira. Lalu ku tutupkan zahir dan batinku ini. 7 kali kuning, 3 tali merah, 6 tali hitam. Ku tutupkan apa yang tersirat, ku tutupkan apa yang tersurat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaf, ha, ya, ain, sad. Saya solo, geng. Geng, saya dah buat sehabis baik saya. Tak tahu, Kak? Lan nampak juga, Kak? Lan nampak. Sebenarnya apa yang Kak nampak tadi tu, apa yang Kak Siti nampak, ada satu lembaga hitam yang kat belah sana, dia melintas daripada setiap pohon sawit yang ada. Lan nampak tadi, tapi Lan tak nak tegur. Siapa dengar suara tu? Ada yang menjerit kat depan. Ada yang jalan, bunyi apa sial. Ini bunyi ni tak sama dengan tadi. Dengar. Dengar. Geng, tas tak jalan, geng. Saya dah berempah pula, saya dah berpeluh-peluh dah ni. Saya dah berpeluh-peluh dah, geng. Tas ni tak jalan. Allah Rabbi. Come on, geng. Dalam daily pun tak ada, geng. Allah. Bantulah, geng. Dalam tas ni, geng. Daily saya tak jalan-jalan ni, geng. Dapat duduk dalam top 20 tu pun, ya Allah, syukur Alhamdulillah dah, geng. Bantulah. Korang nak macam mana lagi, geng? Saya dah buat habis baik saya dah ni. Bagi saya masa sekejap. Batu tas, geng. Batu tas sekejap.
Lari dia. Saya buka tadi. Tu terus senyap. Saya buka benda tadi tu terus senyap. Tak ada sampai sekarang. Tak ada suara langsung sampai sekarang. Come on geng, tas geng. Saya perlukan tas ni. Saya, oh hai, 30k pun tak sampai geng. $30k pun tak sampai. Bantu geng, bantu rantai, bantu tas geng. Saya masih nak buat lagi ni ha. Saya masih lagi nak buat ni. Come on, bantu tas. Come on lah geng, kalau host lain korang boleh bantu, takkan saya buat live saya tahu korang tak boleh bantu. Gina, thank you Gina. Kalau host korang buat live korang boleh bantu, takkan saya punya live korang tak boleh bantu. Gerakkan geng, enahat geng. Gerakkan enahat geng, come on. Tapping lights pun slow. Gerakkan enahat geng. Sakit siap kaki. Gina, thank you Gina. Come on geng, come on. Saya mengejarkan 30k ni. Jauh lagi lah, lagi 17k lagi saya nak kejar. Bantu geng, bantu. Saya sambung balik, come on. Ni dah okey dah ni jalan geng, tas. Ni dah okey dah ni. Serendipity, thank you. Saya pergi bawah Saya turun ke bawah boleh? Terima kasih. Liz, thank you. Nolela, thank you. Teruskan geng, come on. Tas saya banyak lagi tu. Lagi 22 minit lagi geng. 22 minit lagi, come on. 22 minit lagi. Hati-hatilah. Come on, teruskan lagi geng, come on. Jangan lenggang tapping light geng. Dapat 1M tapping light ni dengan 200 view ni boleh dapat kalau korang sama-sama bantu. Apa tu? Gina, thank you Gina. Gina, thank you. Allahu Akbar. Gina, thank you so much Gina. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Ya rijal ghaib, ya maksyaran, ya bangsa-bangsa jin. Sepi, sunyi geng. Sunyi, terlampau sunyi. Tadi masih lagi ada permainan. Ayo perjelaskan lagi suara-suara kalian.
Dengar. 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 Nangis, yes. Yes, nangis. Dengar jelas, sangat jelas. Aku paling menyampah kalau dia main macam ni. Allahu Akbar, ya Allah. Seperti ada suara yang melintas. Seperti ada satu suara yang melintas depan saya. Saya rasa korang sendiri pun dengar suara yang melintas di hadapan live ni. Bukan datang daripada belakang, tapi memang daripada depan. Seolah-olah satu suara. Ya, ada asap sekali dah. Asap. Ada asap. Ada asap ke? Aku dengar orang selawat. Aku dengar orang berzikir. Dengar. 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 Dengar.
Saya tak nampak satu kelibat sekali pun. Saya tak nampak satu kelibat satu pun. Ya, dekat, sangat dekat. Saya tak nampak satu pun kelibat. Ui, terapung sial. Ui, terapung sial. Ui, terapung mat. Ui, terapung tinggi mat. Ui, terapung tinggi ni. Tinggi kan? Nampak kan? Nampak jelas tak? Saya sustain, thank you so much. Thank you. Saya sustain, thank you so much. Semoga murah rezeki selalu. Adakah saya patut berundur? Apa yang saya risaukan adalah langsui. Sebab bentuk dan ketinggian dia tidak sama seperti Pontianak. Dan saya sangkakan ni itu adalah langsui dan saya patut beredar daripada sini. Sebelum apa-apa jadi dekat saya, bulu roma saya mula meremang. Sebelum apa-apa jadi dekat saya, kalau dalam Pontianak saya layan lagi. Dan saya rasakan itu adalah langsui. Saya sangat-sangat yakin. Sebab saya pernah melihat dengan mata kasar saya sendiri satu sosok langsui. Dan langsui ni memang suka duduk di dalam sawit. Dan kebanyakan yang jaga dan memberi makan kepada langsui, mereka akan beri makan di dalam sawit. Dan saya patut beransur pulang dan saya patut undur diri dulu, geng. Keluar. Keluar. Tak, you, thank you. Keluar. Keluar kalian daripada semak tu. Wahai si kakak cantik berjubah putih. Aku tahu kau ikori aku pulang. Aku dah cakap. Duduk di tempat asal kau. Duduk di tempat tinggal kau. Tempat kau bertandang. Tempat kau tidur, tempat kau makan. Jangan kau ikoriku pulang. Pulang ke tempat asal kalian. Nampak? Nampak kan? Korang nampak kan? Nampak kan, diintai kan? Sebab tu saya kena balik, geng. Kita buat paranormal memang kita mencari. Tapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Itu je saya boleh cakap. Kita buat paranormal memang kita mencari. Tapi dah jumpa kita cukup nampak. Jangan paksa diri sampai memudaratkan diri sendiri. Dan saya rasa itu bukan Pontianak, itu adalah langsui. Apa yang korang nampak tadi adalah langsui. Memang langsui. Memang langsui.
Aku dah lama tak buat tau. Aku dah lama tak buat paranormal ni. Sekali buat, kau itu makan dia. Langsung jenis ganas tak bang? Abang kena tahu satu benda bang.